Kenapa ASEAN Summit kali ni dia tak buat dekat Putrajaya tapi buat dekat KLCC? Bukan ke Putrajaya ni pusat pentadbiran negara? Kalau dah ada Putrajaya yang cantik, ada PICC lagi, kenapa buat dekat KL? And kenapa tak guna dekat situ je? Jawapan dia sebab semua benda ni bukan soal prestige tapi sebabkan practicality. Kalau kita compare, dekat KLCC tu berderet hotel bertaraf tinggi. Dalam radius KLCC tu sendiri ada beribu-ribu hotel. Ada Ibis, ada EQ, ada Mandarin Oriental sampailah ke Intercontinental. Semua ni dalam jarak berjalan kaki antara satu sama lain. Untuk event-event antarabangsa, benda-benda macam ni sangat-sangat penting supaya delegasi tak perlu nak berjalan jauh. Betul, Putrajaya ni orang kata berprestige, cantik, tapi kapasiti dia jauh lagi kecil. Zenith Hotel, dia punya kapasiti cuma boleh tampung 300 hingga 350 orang je dalam satu-satu masa. Kemudian kalau PICC pun sebenarnya maksimum dalam 3,000 orang je. Tapi kalau delegasi sampai 20,000 memang tak cukup lah nak tampung kapasiti ni semua. Dekat KLCC semua benda mudah. MRT, LRT, bus, lepas tu highway, orang nak jalan kaki pun senang. So bayangkan kalau kita buat dekat Putrajaya nak kena uruskan shuttle, traffic lagi. So benda-benda ni semua ada risiko lambat, jam, belum kira seset lagi. Jadi kalau kita ambil kira faktor pengangkutan, penginapan, keselamatan, logistik, so KLCC memang jauh lebih praktikal. So macam Putrajaya ni kalau untuk program-program majlis rasmi kerajaan yang berskala kecil dia sesuai. Cumanya macam ASEAN Summit ni sebab kapasiti dia besar, jadi KL lebih convenient, lebih praktikal. Sekarang korang dah tahu.